Assalamualaikum. Selamat kembali ke My Family Channel. So, hari ni saya akan buat sedikit review dan walk around di Kenaboy Adventure Camp. Ni Kenaboy Adventure Camp. So, hari ni saya akan buat sedikit review dan walk around lah. Sebelum tu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah subscribe, share dan komen dalam video-video saya. So, kita teruskan. Sekarang ni saya ada kat atas, kat jalan utama ni. Nanti saya pusing kamera. Ni jalan utama. Kalau kita ke kiri ni ke Kampung Cina, ke kanan ke Kampung Esok. Tapi hari ni kampung tu tak ada, esok baru kampung tu ada. So, ini jalan ke bawah, ke tapak camp. Dia jarak dari jalan utama ke bawah lebih kurang 500 meter je, tak jauh. So, kita jalan, kita tengok. Dia jalan di sini betah. Dia sampai ke depan tu dia betah. Tapi lepas tu jalan tu jadi simen. So, CO dia dah simenkan jalan tu lah. Rasanya sebelum ni jalan tu tanah kot, batu kerikil kot. Jadi sekarang CO dia dah simen. So laluan tu memang betah lah. Pada kereta jalan, kita bagi laluan. Okey, teruskan. Dia agak curam jugalah jalan naik ke atas tu. Tapi boleh je kereta naik, kereta biasa boleh naik. Ni ada kampus ada yang dah balik, ataupun ada yang piknik juga kat sini. So kita ni lah, kita bagi laluan dulu dari kereta. So kita jalan, kita tengok. Ni dah simen ni jalan ni. Dia dah simen ke bawah ni lah. So kita sampai bawah ni dia ada sempang, satu ke kiri, satu ke kanan lah. So jalan dia one way. Mana kalau kita baru sampai, kita kena masuk ke kanan lah, mengalir ke surau tu. Ke kiri ni untuk kereta keluar. Yang first kita nampak tu lah kereta Proton bentuk besi, Proton Saga bentuk besi, limited edition. 2 pintu sahaja. Lepas tu kita akan nampak surau Rock Climber lah. Ini lah ke kanan. Kita nampak ni dululah, surau dulu. Nak hujan. Lepas tu kita akan nampak tandas. Rasa ni tandas lama. CO dia dah buat tandas baru. Ada alam bunyi. Ni surau. Dia simple je, jadi untuk kita solat je. Boleh guna. Dia open air. Kalau kata tak nak solat kat surau pun boleh solat lah kat kemah. Okay. Ni jalan dia. Ini tandas, tanah lama ni. Dia ada 4 pintu. Tapi tandas ni ada, saya tak boleh masuk lah kot, tandas perempuan. Tandas lelaki nak masuk boleh, ada orang tengah mandi. Kita nak kacau lah privacy orang. Tapi tadi saya dah masuk. Tandas ni dia ada 2 shower cangkung. 2 shower. 2 toilet cangkung campur shower. Mana dia ada 2 bilik untuk mandi, 2 untuk buang air. Dan untuk buang air tu dia ada tempat mandi sekali lah. Ini untuk yang toilet lama lah. Ini wakaf. Ini wakaf lah. Dia tapak dia ada dalam 13 tapak. Ni sungai. Kita tengok sungai dia sekejap. Ni agak tinggi kat tebing ni. Air sungai agak keruh sebab
Cuaca hujan jadi dia keruh sikit air dia. Ni pun ada guru-guru macam nak hujan. Sini dia ada landai sikit ni tu. Sedap lah untuk mandi-mandi. Kalau kita jalan lagi, kita tengok. Ini tapak nombor 1. Dia ada tapak yang tanah je, ada tapak yang dia letak batu kerikil lah. Dia ada buat tapak yang dia tanah dan tapak batu kerikil. Ini tempat pekerja, tempat CEO dan staff dia duduk-duduk lah. So bila kita sampai, kita kena berhenti kat sini, berhenti kat kawasan ni, ada signboard ni. Nanti staff dia tanyalah kita check in kat mana, kita tapak nombor berapa, dia akan bagi tahulah, bagi kita masuk. Ni tapak nombor 4 dan dia ada laluan turun. Dia dekat tapak tu, setiap tapak ada sinki, ada sinki dan park point lah, park point outdoor. So dia memang selamat lah daripada kena air hujan. Ni sungai, air dia agak deras juga. Ni laluan ada tangga, so kita turun lah. Tapi belah atas sana ada sikit randai sikit, so kita boleh turun kat situ. Ini sungai dia, air keruh sikit. Atas hujan rasanya. Ni tapak batu kerikil. Ini tapak tanah. Untuk traditional massage untuk wanita sahaja, lelaki tak boleh. Lelaki korang massage sendirilah. Ni budak-budak piknik. Sini pun ada swimming pool. So, kalau kata budak-budak yang tak nak mandi sungai, boleh mandi swimming pool lah. Jadi parent boleh jaga kat swimming pool lah, tak risau air deras ke apa. Ni tadi swimming pool ni penuh ni airnya. Ni CEO dah bersihkan air dia. Ni tapak 12 tu tapak 13. Nampaknya dah air dah kosong. Tadi penuh ni air. Kalau penuh, siapa nak buat kat lentang ke, kuat kupu-kupu ke, boleh lah. Buat besar juga ni. Sini boleh. Okay. Ni tapak saya, tapak nombor 8. Tapak ni agak besar, paling besar. Kalau ikut tengok dalam plan dia, tapak yang saya ambil ni paling besar. Dia boleh, kalau ikut boleh masuk 2 kemah unta ataupun 2 kemah jugalah. Tapi saya seorang je. Yang banyak kereta boleh parking kat tepi kemah lah. Kita ada plug semua kat situ. Dan ini pakai batu kerikil, agak kasar juga. So kita tengok toilet. Ini tapak 9, 10, 11. Dia macam dipendekkan tapak ni, tak pastilah. Dia tapak ni semua besar-besar, boleh tambah lagi sikit lah kat tepi tu. Dan semua tapak ada flysheet lah kat atas. Jadi tak perlu risau hujan ke apa, kita dah tak payah pasang rain cover. Saya pun tak pasang rain cover kat kemah tadi sebab dah ada flysheet. Ni tandas, kita masuk tandas lelaki lah. Sebab tandas perempuan, orang rumah pun kata pun sama je, 2 tandas duduk, 2 shower. Ni tanda je. Yang tu tandas lama, itu dah tak guna. Ini tandas baru, CEO dah buat baru. Ni tanda duduk dan ada shower, siap menyangkut lah. Tanda dia pun luas, selesa untuk kita mandi dan sebagainya lah, pakai baju ke apa ke.
Tempat ada shower. Tandas ada, duduk ada shower. Yang ni shower je. Yang ni shower je. Tapi kalau nak sini, bolehlah kalau nak ambil wuduk sebab ada pipe kat bawah. Ni pun shower je. Shower je. Dia lampu kat tengah-tengah tu. Kalau siang terang sebab atas tu zinc dia pakai atap yang clear, jadi terang lah. So kita tengok tanda lagi satu. Ni pun tanda perempuan, sama juga. Toilet, shower, tanda duduk. Ni pun sama, shower, tanda duduk. Ni shower saja. Dia memang luas, selesa lah. Kalau kita nak mandi ke apa, nak tukar baju. Toilet ni sama juga. Dia macam toilet-toilet yang lain dekat tapak utama tu. Dia ada 2 shower, 2 toilet plus shower. Cuma yang tandas baru ni dia buat tandas duduk lah. Mana sini 2 tandas duduk. Toilet yang tengah-tengah tu tanda duduk. Toilet lama yang belah hujung sana tu tanda cangkung. Itu semua yang lama tu memang tanda cangkung lah. Jalan ni pun dia sampai ke atas tu sikit. Lepas ni pun ada sinki apa semua. Dan ada juga plug. Tapi kat sini dia tak ada awning lah. Dia open. So campus kena guna flysheet sendiri lah. Ni ada satu tapak. Dia sampai sini je tapak dia last. Ni ada satu. Besar juga ni. Cuma ni dia tak ada flysheet, tak ada awning lah. Dia pasang flysheet sendiri. 1, 2. Ni 3 bawah ni. 3. Tu 4. 5. Ada 5. Kat sini ada 5 tapak. Ini untuk parking kereta ni. Sebab kita tengok simen tu dia apa? Ada angle kat situ. Jadi ni memang untuk letak kereta lah. So tempat kereta dia jauh sikit pada tapak kemah. Kalau yang belah ada awning tu, kereta parking sebelah tapak kemah. Group lah rasanya, tapak group besar. Boleh masuk 3 kemah ni, 3-4 kemah. Boleh masuk 4 kemah sini. Sini boleh masuk 4 kemah. Sebab dia ada plug pun ada 1, 2, 3, 4 ni. Boleh masuk 4. So untuk group memang sesuai lah. Tapi sinki dia ada 1 lah. Kita tengok sungai. Di sini agak landai. Okay, kita tunjuk. Ni tapak nombor 10, 11. Ni tapak 11. Dia bertanah. Ni tapak ni landai lah. Ni untuk kita turun boleh senang. Yang bergumur senang nak turun. Ni sungai. Lepas tu kalau kita tengok ni kat batu-batu ni ada kayu besar-besar ni, kayu balak ni. Kita sendiri mau ingat lah, kita beringat sendirilah. Sungai ni dia kalau hujan kat atas dia akan ada kepala air ataupun air besar. Jadi kita berhati-hatilah. Dan itu risiko kita camping kat sungai lah. Jadi kita kena berjaga-jaga sentiasa peka. Tapi
CO pun dia ada maklum. Dia kalau hujan kat atas, CO maklum lah dekat kampus. Dan semalam CO datang jumpa saya, dia bagi tahu kat atas sungai, jadi dia suruh kita expect air sungai naik. Tapi agaknya itu dia dapat dari CO yang lain yang belah atas sana. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa, air tak naik, mungkin tak jadi hujan kot. Tapi kalau tengok tebing agak tinggi juga, cuma yang belah sana tu agak rendah. Macam saya, tapak saya, ni tapak saya tunjuk ni tapak saya. Aduh. Hari ni kali camping guna IS Adosi 9. IS Adosi 9. Kemah angin datang dari IS Adosi. Peralatan camping kampung. Ni sungai, tebing. Dia setiap tapak, macam tempat saya ni, dia ada open shower. Dia ada open shower. Dan sinki sendiri lah, private. Dia ada open shower dan sinki private. Ni tebing. Dia kalau nak turun susah sikit ni. Lagi-lagi kalau orang yang dah PT series macam saya, memang payah sikit lah. Kalau muda-muda boleh je kot terjun, boleh dia langkah batu-batu. Beginilah, tebing agak tinggi. Dia belah sini boleh turun juga kot ni. Sini pun boleh turun agak rendah. Tapi untuk muda-muda boleh lah. Kalau yang dah macam saya ni, dah 50 series macam saya ni, kena pergi yang apa, dekat sana lah, landai tu. Air dia agak deras sebab berbatu. Yang belah depan, belah tapak 1, 2, 3 tu dia agak tenang sikit air dia. Kat sini dia agak deras sebab berbatu. Hari hujan. Hujan panas. Ni petang matahari naik dari sini. Mana matahari terbenam dari sana ke sana. So dia belah sini panas lah. So, pagi matahari naik dari belah sana pagi. Jadi dia akan ke sini. So kita susun ikut kita lah, pandai-pandai lah kita susun ikut kemah. Saya kat belakang ni saya letak sunshade. Jadi bagi pengadang, bagi sejuk sikit lah. Tapi belah sini depan ni panas lah sebab matahari direct dia terus ke sini. Tapi malam okey je, sejuk. Malam tadi suhu dalam 24 darjah Celsius. Duh. Bukan. Di
dah seronok pak nak pergi camping. Kita. Suasana malam di Kenabut Adventure Camp. Ni tapak kemah. Ini toilet, ni tandas sekarang. Ada lampu LED ni. Lampu LED dan lampu apa tu? Lampu bak lah. Lampu LED ni dia automatic terang. Bila tu kita letak tu dia automatic terang. Ni tapak-tapak ni awning apa price sheet cover CO buka sebab dah campus dah tak ada. Malam ni tinggal saya dengan isteri dan ada lagi satu kampus kat belah hujung kat tapak 3. Saya tapak 8. Ni swimming pool sebelah malam. Tapak okey terang, surau pun terang kat atas tu. Atas tu surau pun terang. CEO pun dengan staff pun dah ada tidur kat sini. Jadi tak perlu risau apa-apa lah. Ni pun dia dah buka. Dia punya flysheet. Flysheet semua dah buka. Yang tak ada campus semua dah buka. Dan yang ada kemah dia inilah dia gunakan. Dia mesti pasang flysheet. Ini tak buka tak ada tu kan? Tu ada kemah. Yelah. Maksudnya kemah yang tu dengan kemah yang tu dia tak buka pula. Maksudnya maknanya dia awak nak dia angkat je lah kot. Ha? Terang. Tapak. Dia semua tapak ada lampu, semua tapak terang ada lampu. Okey, Assalamualaikum. Okey, semalam kita dah buat walk around dan tengok sikit kawasan apa fasiliti yang ada. So hari ni kita buat sedikit penutup lah ataupun kesimpulan dari apa yang kita tengok semalam lah. So tadi saya sempat borak dengan CEO. Kalau kita ikut sejarah Kenabut Adventure Camp ni dari dulu, dia dah lama buka dari dulu. Sebelum ni dia adalah sebuah tapak wild camping. So facility target, orang kata target, dia punya target customer tu tak sama dengan apa yang sekarang lah. So sekarang ni dia tengah dalam proses perubahan. Dari wild camping kepada mesra, orang kata mesra keluarga lah. So fasiliti dia dalam masa tempoh ni dia dalam proses penambahbaikan. Dan tapak
tapak kemah pun dia kurangkan. Kalau sebelum ni dalam, kalau tak silap tadi dia kata ada dalam 30 tapak. So sekarang tinggal dalam yang ada 13 tapak je. Yang main ni lah. Yang untuk cater untuk family camping ni ada dalam 13 tapak saja. Mana separuh dah tak adalah. Dia mana tapak dia bagi besar-besar untuk campus rasa selesa. Dan juga dia dah siapkan swimming pool untuk budak-budak lah. Dan kita jalan pun dia dah simen kan. Kalau sebelum ni jalan tanah merah atau batu kerikil, jadi sekarang dia dah ubah, dia bagi simen dari atas. So ada keselesaan lah untuk kampus. Dan tanda pun dia dah tambah, dia buat 2 tandas baru, tandas lama dan 2 tandas baru. Macam semalam saya ada tunjuk dia tandas baru. Ya, tandas baru tu dia bagi 2 tandas cangkung campur shower dan 1 shower room lah, dan tempat untuk ambil wuduk. Lagi swimming pool dia guna air sungai dari atas bukit. So air tu bila kampus tak ada, dia buang air, dia cuci lah swimming pool tu. Macam sekarang kampus dah tak banyak, dah tinggal saya dengan ada satu lagi kampus. So swimming pool dia dah tutup, dia dah bersihkan air dan dia dah cuci lah kolam tu. Begitu juga dengan toilet. Toilet pun dia direct dari sungai. Dia tak ada air dia tak ada dalam tangki. Jadi dia tu air mengalir dari sungai direct kepada pipe. So bila kalau ada orang ramai sikit, dia ada problem sikit lah. Yelah, bila orang capacity terlalu banyak, jadi agak ada masalah sikit lah. Macam masa first day saya datang tu, air dia bukan, sebab dia bukan air yang dari tangki, jadi dia agak putus-putus lah untuk dia nak tampung untuk ke semua toilet. Tapi secara keseluruhan pihak CEO dia dalam proses penambahbaikan, dan sekarang dalam proses untuk mendapatkan sambungan tenaga elektrik dari TNB. Macam sekarang dia masih guna generator. So kita sekarang boleh kata dalam kategori semi wild lah, lebih kurang. Daripada wild dia pergi ke semi wild, dan lepas ni dia akan pergi ke yang lagi mesra family lah. Dia dah berubah dari proses dari untuk cater customer yang berbeza dari sebelum ni. Rasa itulah, kita doakan yang terbaik lah kepada pihak CEO dalam proses penambahbaikan kemah tapak campsite dia lah. Dan mungkin insyaAllah ada murah rezeki, boleh datang lagi. Dan CEO pun okey, harap dia mesra customer lah, dia suka datang bertanya khabar apa semua. Dan dia maklumkan apa-apa, kalau apa-apa ada hujan ke atas ke, dia maklumkan pada kita lah. So kalau sungai ni lah, macam tadi saya borak dengan CEO pun, saya tanya pasal balak-balak ni pun, dia pun kata itu biasalah sungai. Ada kepala air lah, air besar ke apa, itu memang standard. Cuma sekali kat kawasan ni dia kata pernah kena sekali je kepala air, pernah sekali je kena. Lepas tu tak ada, alhamdulillah lah. Dan sepanjang yang saya 3 hari pun alhamdulillah tak ada masalah. Dia fasiliti dia ada kedai, tapi tokek kedai tak sihat, jadi dia tak buka kedai. So tak ada, itu tak boleh nak macam mana, kita tak boleh nak elakkan lah sebab kesihatan terganggu. Cuma masalah kat sini kedai, disebabkan dia tak ada elektrik dari TNB, jadi kat sini dia tak ada freezer untuk simpan air batu. Jadi air batu tu yang ada dia agak terhad lah sebab dia duduk dalam tongorin. So maybe insyaAllah, tadi borak dengan CEO, dia kata kalau dapat TNB akan ada lah semua tu. So kita doakan yang terbaik kepada pihak CEO. So insyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Kalau ada apa-apa nanti saya tambah lagi lah kot, masa on the way nak balik nanti kalau saya teringat. Right, Assalamualaikum.